Tanda-tandanya sama seperti pesakit RA ke dok? Okey, so RA saya rasa kamu cakap pasal rheumatic arthritis. Rheumatic arthritis dengan gout ni berbeza. Ada beberapa, dia dua-dua penyakit ini menyebabkan sakit dekat sendi, tapi kita ada cara untuk kita bezakan sama ada penyakit ini adalah gout ataupun rheumatic arthritis. Secara garis besar, rheumatic arthritis dia punya penyakit dia bersifat simetri. Apa yang maksud saya bersifat simetri ialah biasanya dia akan kena dekat kedua-dua kiri dan kanan. So contoh dia, kita kalau sakit pergelangan kanan, tangan kanan, dia akan sakit dekat pergelangan tangan kiri juga. Ataupun kalau kita sakit-sakit dekat jari kanan, dia akan sakit-sakit dekat jari kiri juga. So rheumatic arthritis ni dia lebih kepada penyakit yang simetri. Kalau gout, dia hanya kena kepada satu tempat saja pada satu masa tu. Okey, itu cara pertama kita bezakan antara RA dengan gout. Yang kedua pula, tempoh masa sakit itu sendiri. Kalau rheumatic arthritis, dia punya tahap kesakitan tu kita panggil gradual. Maksud dia, dia daripada kurang sakit menjadi sakit sikit, lepas tu dia menjadi sakit yang semakin kuat lah. Dia punya tahap kesakitan tu semakin meningkat mengikut masa. Kalau gout tu, dia mendadak. Contoh dia, hari ni kita salah makan seafood ke makanan yang tinggi uric acid, besok tu dah sakit, dia sakit yang sangat teruk lah. So itu antara cara kita nak bezakan antara gout ataupun rheumatic arthritis.